Pada tahun yang sama, kebangkitan muzik old school thrash metal oleh Tandus. Muncul juga sebuah lagi terbitan old school thrash metal, namun kali ini dari Ipoh, Perak Darul Rizwan, Atotoh. Terhasil dari pecahan kumpulan Anator pada tahun 1992, Atotok merupakan band projek sambungan Anator dipelopori oleh Raffi Promaster dan G Dreamstone dan dua ahli kumpulan old school death metal Ipoh iaitu Valhalla dan Night Slayer dari Profane Creation. Asalnya Atotok hanya adalah sebuah band projek dengan cadangan satu rilisan demo tape sahaja. Ia merupakan gabungan pengaruh muzik old school thrash metal Promaster dan Dreamstone dengan muzik black metal 90-an pengaruh Valhalla dan Night Slayer. Gabungan menarik ini menghasilkan rakaman demo tape pada tahun 1994 berjudul The Rights yang menampilkan konsep old school black thrash metal. Atotok mula mendapat banyak undangan persembahan pentas di tapak expo hingga ke gigs underground. Namun disebabkan komitmen, Valhalla dan Night Slayer meninggalkan Atotok untuk lebih memfokuskan kepada Profane Creation. Perjuangan Atotok kemudiannya diteruskan dengan kemasukan Old T pada 1995. Drama kumpulan death metal legenda Ipoh, Necrotic Chaos. Dengan kemasukan Old T, Atotok kini lebih tertumpu ke arah konsep sebenar yang dimahukan mereka, iaitu old school thrash metal dengan pengaruh dari Kreator, Slayer, Destruction dan banyak lagi band-band thrash metal era 80-an. Mereka juga kembali aktif beraksi di gigs underground sekitar Semenanjung. Nama Atotok kini menjadi sebutan sebagai salah satu pelopor kebangkitan semula old school thrash metal bersama-sama Tandus dari Johor Bahru. Pada tahun 1997, Atotok telah mendapat pelawaan rakaman dan terbitan kaset oleh Ajak Crane Maut yang pada masa itu juga turut sama menerbitkan beberapa terbitan-terbitan tempatan lain pada tahun yang sama di bawah labelnya Ultra Hingax Production. Atotok kemudiannya telah bertindak merakamkan 5 buah lagu di studio Booty Boys, Kuala Lumpur, dan EP Atotok berjudul Promaster Diana akhirnya mendarat di pasaran pada tahun yang sama. Promaster Diana. Okey, jadi kita tengok kaset dia dulu Okey, jadi Promaster Diana EP ni diterbitkan oleh Ultra Hingax Production Ada logo dia kat sini. Jadi konsep EP ni adalah menggunakan tema warna merah dengan gambar 3 orang ahli Atotok diambil di dalam studio Booty Boys. Sangat sempoi sebenarnya. Atotok ni adalah satu band yang pada masa tu sangat simple lah. Dia orang tak menekankan sangat pada dressing sebagaimana Tandus, tapi dia orang pentingkan muzik. Kalau kita boleh tengok logo dia pun simple je, pakai font 3D ni, mungkin pakai MS Word. Memang sempoi gila lah MS Word zaman tu 90-an ni. Jadi track dia biasalah EP, ada 5 lagu je, ada maklumat pasal rakaman. Dan macam biasa kalau EP ataupun album underground metal zaman tu memang sentiasa ada tank list lah. 1957 Ultra Hingax Production. Cuma sayang kat sini ada bekas melekat, jadi ada tulisan hilang. Di belakang macam biasa lirik tak diberikan.
hanya adalah gambar yang sama sebagaimana di front cover. Gambar ni juga digunakan sebagai free poster, tapi aku tak dapat poster tu lah. Okey, jadi kaset seperti biasa era 90-an, kaset transparent, print terus ke atas shell lah, standard. Okey, tanpa buang masa, kita ulas Seven hearts is all I got. Seven men and holy blood. Oh, Master Diana. Oh, Master Diana. Castigos al niño. Tan snow. Wake me up from that sleep. Take my hand to Alice Spring. From Master Diana. From Master Diana. Someone tough loss. Divided all the Lord. I am not the rest. Reaching your own best. Selepas kelahiran EP ProMaster Diana, Atotok masih aktif menyertai gigs-gigs tempatan, malah sebagai salah satu angkatan metal Ipoh pada masa itu, turut terlibat dalam projek kompilasi berkonsepkan scene sedaerah yang pertama diterbitkan di Malaysia, iaitu kompilasi Ipoh Metal Militant Supremacies pada 1998. Namun keaktifan Atotok terhenti menjelang 2001 apabila mastermindnya, ProMaster, berhijrah ke England diikuti dengan Dreamstone dan Old T pula yang berhijrah ke Jepun. Atotok kekal sebagai legenda kebangkitan old school thrash metal Malaysia, dengan kadang-kala dipersembahkan sebagai penampilan khas dalam sirkit-sirkit gigs tempatan yang disertai mereka jika pulang ke tanah air untuk bercuti. Malah Atotok juga membuktikan jarak yang jauh bukan penghalang mereka untuk berkarya dengan masih mampu menerbitkan album pada 2019.